Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu sekadar apa yang ada dalam pengetahuan saya pada penganjuran konferens pada kali ini, iaitu Third CFOS International Conference on Sharia Law and Forensic Science 2025. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bertajuk kebolehterimaan keterangan pendapat pakar sebagai kaedah pembuktian di Mahkamah Syariah. Topik ini bagi saya sangat penting memandangkan kecenderungan mahkamah, khususnya Mahkamah Syariah yang berhadapan dengan kes-kes yang melibatkan unsur saintifik, unsur teknikal yang menuntut kepada keperluan pendapat pakar yang berada dalam bidang-bidang yang tertentu. Baik, untuk pembentangan ini saya akan bentangkan 5 komponen utama seperti yang tertera di dalam slide. Pertamanya saya akan mulakan dengan pengenalan. Kedua, saya akan sentuh mengenai konsep kerelevanan dan kebolehterimaan. Ini sangat penting kerana bukan semua keterangan atau pendapat pakar secara automatik boleh dijadikan asas pembuktian. Ada syarat penapisan tertentu yang perlu dipenuhi. Ketiga, saya akan jelaskan secara ringkas konsep keterangan pendapat pakar, iaitu menurut Islam dan undang-undang. Keempat, saya akan masuk ke bahagian utama perbincangan kita, iaitu kebolehterimaan pendapat pakar di Mahkamah Syariah. Bahagian ini akan mengupas beberapa aspek yang boleh menyebabkan sesuatu pendapat pakar itu dapat diterima sebagai bukti atau sebaliknya. Seterusnya saya akan bentangkan beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan bagi memantapkan lagi prosedur pembuktian dan sistem kehakiman syariah itu sendiri. Dan akhirnya saya akan simpulkan keseluruhan pembentangan melalui bahagian kesimpulan. Baik, untuk bahagian pengenalan ini, topik perbincangan kita akan tertumpu kepada Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah. Dalam konteks ini, fokus utama yang ingin saya tekankan ialah berkenaan keterangan pendapat pakar. Keterangan pendapat pakar memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya dalam kes-kes yang mempunyai elemen teknikal dan saintifik seperti contohnya analisis DNA, forensik digital, analisis ataupun ujian perubatan dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, pengetahuan hakim semata-mata tidak mencukupi untuk memahami perincian teknikal yang kompleks. Justru kepakaran profesional amat diperlukan bagi membantu mahkamah menilai fakta dan membentuk dapatan yang lebih tepat. Dalam ilmu Islam sendiri, keterangan pakar telah lama diiktiraf melalui konsep ra'yul khabir. Ia digunakan dalam isu seperti kecederaan, kerosakan harta, penentuan nasab, penilaian kecacatan dan sebagainya. Begitu juga dalam kerangka undang-undang moden, pengiktirafan terhadap pakar telah diperuntukkan secara jelas. Namun begitu, aspek kerelevanan dan kebolehterimaan adalah sangat signifikan. Tidak semua keterangan pendapat pakar boleh diterima begitu sahaja. Ada kalanya pendapat itu mungkin tepat dari sudut saintifik, tetapi masih tidak diterima kerana tidak memenuhi syarat prosedur ataupun bercanggah dengan hukum syarak, atau tidak benar-benar membantu isu yang menjadi perselisihan. Oleh itu, penilaian mesti dibuat bagi memastikan bahawa keterangan pendapat pakar benar-benar relevan serta menyumbang kepada proses pembuktian, yang mana matlamat ataupun tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keadilan kepada pihak-pihak serta mengelakkan ia dari disalahguna. Para pendengar sekalian, baik, untuk bahagian ini saya akan jelaskan secara ringkas dua konsep utama, iaitu kerelevanan dan kebolehterimaan. Pertama, kerelevanan merujuk kepada hubungan langsung antara keterangan yang dikemukakan dengan isu yang sedang dipertikaikan dalam kes. Jika keterangan tersebut tidak membantu menjawab persoalan utama, maka ia dianggap tidak relevan dan akan ditolak oleh mahkamah. Manakala kebolehterimaan pula merujuk kepada sama ada keterangan itu sah untuk diterima mengikut undang-undang. Walaupun sesuatu bukti itu relevan, ia masih boleh
ditolak jika bercanggah dengan prosedur ataupun jika bercanggah dengan hukum syarak atau boleh memperjudiskan mana-mana pihak. Baik, seterusnya saya akan terangkan tentang konsep keterangan pendapat pakar. Dalam tradisi fiqh Islam, keterangan pakar dikenali sebagai ra'yul khabir atau al-khabir, yang merujuk kepada pandangan seseorang yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang. Secara asasnya ia merupakan kesaksian seseorang saksi yang berkeahlian ataupun yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam aspek teknikal yang tidak dimiliki oleh orang awam. Ini bermakna pakar dipanggil bukan kerana kedudukannya tetapi kerana kemahirannya yang boleh membantu mahkamah untuk memahami fakta yang kompleks. Dalam Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah, konsep ini dijelaskan di bawah Seksyen 33. Seksyen ini menyatakan bahawa apabila mahkamah perlu membuat keputusan berkaitan perkara yang melibatkan undang-undang negara asing, sains atau seni, ketulisan-tulisan tangan, cap jari atau isu penentuan nasab, maka pendapat daripada individu yang mempunyai kemahiran khusus dianggap sebagai qarinah, iaitu petunjuk yang dapat menyokong pembuktian. Individu seperti ini diiktiraf sebagai pakar dan kriteria utamanya ialah memiliki ilmu pengetahuan atau pengalaman serta latihan dalam bidang tersebut. Kemahiran inilah yang membezakan keterangan pakar dengan keterangan saksi biasa. Tanpa saksi pakar dalam bidang tertentu ini, mahkamah mungkin menghadapi kesukaran untuk menilai fakta yang bersifat saintifik ataupun teknikal dalam sesuatu pertikaian. Para pendengar sekalian, baik bagi memastikan sesuatu pendapat pakar boleh diterima di mahkamah syariah, perkara pertama yang perlu diteliti adalah kelayakan saksi pakar itu sendiri. Mahkamah tidak akan menerima pandangan pakar sekiranya individu tersebut gagal membuktikan asas kelayakannya. Pertama sekali, pakar perlu memenuhi syarat asas sebagai seorang saksi, iaitu saksi yang diterima sebagai bayinah, sebagaimana ini diperuntukkan di bawah Seksyen 83. Selain itu, kalau kita melihat kepada kes Shahnaz binti Majid, mahkamah menyatakan bahawa pakar mestilah seseorang yang telah melalui latihan khusus, mempunyai kemahiran serta kebiasaannya dalam bidang tersebut. Ini bermaksud pengalaman praktikal juga memainkan peranan penting, bukan hanya kelayakan akademik semata-mata. Secara ringkasnya, terdapat dua syarat utama yang perlu dipenuhi oleh seseorang pakar. Pertamanya ialah perlu memenuhi syarat asas sebagai saksi, iaitu saksi yang diterima sebagai bayinah, dan yang kedua memenuhi syarat khusus, iaitu memiliki ilmu pengetahuan atau pengalaman serta latihan yang mencukupi dalam bidang teknikal yang dipertikaikan. Tanpa memenuhi kedua-dua syarat ini, keterangan pendapat pakar boleh dipersoalkan dan mungkin juga boleh ditolak oleh mahkamah. Justru mahkamah mempunyai tanggungjawab, mahkamah mempunyai obligasi untuk menapis siapa yang benar-benar layak digelar sebagai pakar bagi memastikan keadilan itu terpelihara dan terjaga. Seterusnya kita pergi kepada syarat kebolehterimaan yang kedua, iaitu pendapat pakar mesti berkaitan dengan fakta isu ataupun fakta persoalan yang menjadi pertikaian dalam kes. Dalam konteks ini, saksi pakar hanya dibenarkan memberikan pandangan terhadap aspek-aspek teknikal yang memerlukan kepakaran khususlah. Mereka tidak boleh memberikan pendapat mengenai keseluruhan kes dan tidak boleh menentukan keputusan kes. Ini kerana kuasa membuat sesuatu keputusan adalah muktamad, adalah prerogatif hakim, bukannya pakar. Sebagai contoh, pakar boleh menerangkan bagaimana DNA dianalisis, tetapi tidak boleh menyatakan siapa yang patut dihukum. Prinsip ini menjadi garis pemisah antara peranan pakar dan juga peranan kehakiman. Pendapat pakar hanya dibenarkan apabila isu tersebut melibatkan proses teknikal, iaitu yang berada di luar pengetahuan orang biasa. Tujuan utama pendapat pakar ialah untuk membantu mahkamah memahami fakta yang kompleks supaya hakim dapat membuat penilaian berdasarkan keterangan yang jelas, yang tepat dan bersandarkan metodologi saintifik.
Ringkasnya pakar menerangkan sesuatu, hakim yang akan membuat keputusan dan menentukan. Seterusnya, satu syarat penting dalam kebolehterimaan pendapat pakar di mahkamah syariah ialah bahawa keterangan tersebut tidak boleh bercanggah dengan hukum syarak. Prinsip ini ditegaskan dalam Seksyen 130 yang menyatakan bahawa mana-mana peruntukan atau tafsiran yang tidak selaras dengan hukum syarak adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Okey, ini bermaksud walaupun suatu keterangan itu sah dari sudut saintifik ataupun forensik, ia masih tertakluk kepada kehendak dan batasan hukum Islam. Perkara ini amat jelas dalam isu penentuan nasab. Dari sudut sains, ujian DNA mungkin kelihatan sebagai bukti utama. Namun dalam perundangan Islam, kaedah pembuktian nasab telah ditetapkan melalui kaedah li'an. Kaedah ini bukan hanya berkaitan ketepatan teknikal tetapi juga mengandungi hikmah syarak, maqasid menjaga keturunan dan langkah berhati-hati dalam menerima bukti saintifik. Isu ini pernah dibincangkan dalam muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan yang menegaskan bahawa DNA boleh digunakan sebagai bukti sokongan tetapi tidak menggantikan mekanisme, kaedah ataupun cara li'an dalam penafian nasab. Perkara ini turut disokong melalui kes Iddiham Zainuddin di mana mahkamah tidak menerima bukti DNA bagi tujuan penafian nasab anak. Ini menunjukkan bahawa mahkamah syariah sentiasa berhati-hati dalam menerima keterangan saintifik supaya ia tidak melanggar disiplin hukum Islam. Kesimpulannya, walaupun sains membantu memperkukuhkan pembuktian, hukum syarak tetap menjadi paksi, tetap menjadi nadi utama yang mengawal penerimaannya. Seterusnya, satu lagi syarat penting bagi kebolehterimaan pendapat pakar di mahkamah syariah ialah bahawa pendapat tersebut mestilah dikemukakan secara langsung oleh pakar itu sendiri. Perkara ini disokong oleh Seksyen 471D yang menjelaskan bahawa jika sesuatu pendapat atau alasan itu digunakan sebagai asas dalam dapatan pakar, maka keterangan tersebut mestilah datang daripada individu yang berpegang pada alasan tersebut berdasarkan pengetahuan, ujian dan analisis yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dalam erti kata lain, mahkamah tidak membenarkan konsep pendapat atas pendapat ataupun hearsay opinion. Ini kerana ia boleh menimbulkan keraguan. Sebagai contoh, seorang mufti tidak boleh mengemukakan pendapat berdasarkan analisis ahli kimia atau panel teknikal yang hanya dibentangkan dalam muzakarah fatwa. Dalam situasi tersebut, mahkamah perlu memanggil saksi ataupun pakar yang asal yang menjalankan analisis, bukan pihak yang hanya merujuk kepada pendapat pihak lain. Tujuan kaedah ini ialah untuk memastikan mahkamah dapat menilai kredibiliti pakar secara terus. Ringkasnya, hanya pakar yang menjalankan ujian, melakukan pemerhatian dan membentuk analisis sendiri, itu sahaja yang layak untuk memberi keterangan. Ini memastikan ketepatan, ketulusan dan keadilan dalam proses pembuktian. Seterusnya, dari sudut kebolehterimaan, kehadiran saksi pakar di mahkamah merupakan faktor yang sangat penting. Ini kerana keterangan pakar bukan sekadar tertumpu kepada laporan bertulis semata-mata, tetapi juga proses penjelasan, proses soal balas dan validasi kaedah yang digunakan. Dalam kes Muhammad Zuhaini Uzair, mahkamah menegaskan bahawa pakar perlu dipanggil untuk memberi keterangan secara langsung agar hakim dapat menilai kredibiliti serta metodologi yang diguna pakai. Dalam kes Zakaria, hakim membatalkan perintah perceraian kerana pihak yang bergantung kepada keterangan pakar gagal memanggil pakar tersebut hadir ke mahkamah. Ini menunjukkan bahawa tanpa kehadiran pakar, dokumen sahaja tidak mencukupi untuk menyokong sesuatu dapatan itu. Selain itu, mahkamah juga boleh membuat anggapan adverse inference seperti dalam kes Syahnas, iaitu andaian negatiflah terhadap pihak yang gagal membawa saksi pakar untuk disoal balas. Dalam kes Mustafa Bacha, kegagalan mendapatkan keterangan lisan pakar menyebabkan mahkamah mengarahkan supaya ianya dibicarakan semula. Begitu juga dalam kes industri, tuntutan ditolak hanya kerana pakar gagal mengesahkan dokumen secara lisan.
Hal ini menunjukkan bahawa pengesahan keterangan adalah asas kepada kebolehterimaan. Walau bagaimanapun terdapat juga keadaan tertentu di mana mahkamah menerima laporan pakar tanpa kehadiran pakar itu sendiri, seperti dalam kes ittiham, bergantung kepada keadaan fakta dan budi bicara hakim. Kesimpulannya, kehadiran pakar di mahkamah untuk mengelakkan keraguan, membolehkan soal balas dilakukan, memastikan laporan disahkan oleh penulis asal dan meningkatkan keyakinan hakim terhadap dapatan yang dikemukakan. Seterusnya, bagi kebolehterimaan pendapat pakar, satu lagi syarat penting ialah pakar perlu mengemukakan keterangan dokumen atau laporan yang menjadi asas kepada pendapatnya. Perkara ini disokong oleh Seksyen 39 yang menyatakan bahawa pendapat seseorang yang masih hidup diterima sebagai qarinah, maka alasan dan dokumen yang menjadi asas pendapat tersebut juga dianggap sebagai qarinah. Dalam konteks ini, laporan pakar bukan sekadar kertas kerja tambahan, tetapi merupakan bukti sokongan yang sangat penting untuk menunjukkan bagaimana dapatan itu diperolehi. Melalui dokumen ini juga mahkamah dapat menilai ketepatan proses, memastikan standard dipatuhi dan mengelakkan sebarang spekulasi. Sebagai misalan, seorang pakar dibenarkan memberi keterangan mengenai ujian yang telah dilaksanakan olehnya untuk menyediakan pendapatnya. Namun, ujian tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen sokongan supaya dapatan tersebut dapat disemak semula sekiranya perlu. Keperluan ini sangat jelas dalam kes Nur Az-Roha, di mana mahkamah menolak keterangan pakar walaupun keterangan lisan telah diberikan oleh seorang doktor perubatan, dan doktor ini adalah dalam sektor awam, yang mana kita tahu pendapat yang dikemukakan oleh sektor awam mempunyai nilai yang lebih tinggi. Alasannya ialah kegagalan pakar untuk mengemukakan dokumen sokongan berkaitan fakta persoalan yang dipertikaikan. Ini menunjukkan bahawa keterangan lisan pakar sahaja semata-mata tidak mencukupi, dan mahkamah memerlukan bukti bertulis yang boleh dirujuk. Kesimpulannya, dokumen laporan adalah nadi kepada pendapat pakar. Tanpanya pendapat pakar kehilangan asas dan boleh ditolak oleh mahkamah. Seterusnya, bagi memastikan kebolehterimaan pendapat pakar, mahkamah menekankan bahawa dokumen atau laporan yang dikemukakan mestilah jelas dan boleh difahami. Ini penting kerana laporan pakar menjadi asas utama kepada hujah teknikal dalam sesuatu kes. Dan hakim perlu dapat memahami kandungan tanpa kekeliruan. Jika suatu laporan disediakan dalam bentuk yang tidak kemas ataupun sukar dirujuk atau tidak mempunyai struktur yang baik, yang kemas, yang teratur, ia boleh melemahkan kredibiliti pendapat pakar tersebut. Hal ini diperlihatkan dalam kes Jimmy Shanley, di mana mahkamah mendapati dokumen yang dikemukakan adalah ditulis tangan. Dalam kes ini ia ditulis oleh pegawai perubatan. Ketiadaan versi bertulis ataupun dokumen sokongan boleh menyebabkan mahkamah tidak dapat memahami sepenuhnya dapatan pakar. Akibatnya, keterangan pendapat pakar tersebut tidak dapat diterima kerana mahkamah tidak boleh menilai dapatan yang kabur ataupun yang tidak disahkan dengan jelas. Kesimpulannya, laporan pakar bukan sahaja perlu tepat, tetapi juga tersusun, mudah dibaca ataupun mesra rujukan. Ia bukan sekadar dokumen teknikal, tetapi alat komunikasi yang membantu hakim untuk memahami isu yang kompleks secara jelas. Seterusnya, satu aspek yang sangat penting dalam kebolehterimaan pendapat pakar ialah keperluan untuk memastikan rantaian jagaan ataupun chain of custody sentiasa terpelihara. Chain of custody merujuk kepada satu proses pendokumentasian dan kawalan terhadap bahan bukti sejak ia mula-mula dikutip di tempat kejadian, diambil di tempat kejadian, kemudian disimpan, dianalisis, dimakmal sehinggalah ia dibawa ke mahkamah. Tujuannya ialah untuk memastikan keaslian, integriti dan ketulinan bukti tersebut terjamin serta bebas daripada sebarang manipulasi, kehilangan ataupun pencemaran.
Apabila rantaian jagaan dijaga dengan baik, ia menjamin keutuhan bahan bukti tanpa sebarang perubahan. Bagi merekodkan proses ini dengan baik, dengan teliti, setiap pihak yang mengendalikan bahan bukti ini perlu direkodkan dengan masa, tarikh, lokasi dan tanda tangan. Hal ini adalah bagi untuk menunjukkan laluan ataupun perjalanan bukti tersebut adalah sah dan ianya selamat dan tidak dicemar. Pemeliharaan rantaian jagaan juga meningkatkan kredibiliti laporan pakar kerana hakim boleh yakin bahawa dapatan analisis diperoleh daripada bahan bukti yang asli dan tidak terjejas sepanjang proses penyiasatan berlangsung. Sebaliknya, jika terdapat ruang keraguan atau ketidakjelasan dalam rantaian jagaan, walaupun ianya sedikit, walaupun ianya kecil, bahan bukti tersebut boleh ditolak oleh mahkamah. Ini kerana mahkamah tidak boleh menerima bukti yang bersiko dipinda, dimanipulasikan atau tercemar. Ringkasnya, chain of custody ialah tembok pertahanan utama bagi memastikan bukti forensik kekal sah, tulen dan meyakinkan. Seterusnya, dari sudut kebolehterimaan pendapat pakar, undang-undang juga memperuntukkan tentang keperluan memanggil dua orang pakar dalam keadaan tertentu. Menurut Seksyen 33(3) jika boleh, dua orang pakar atau lebih hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan. Tujuannya ialah untuk mengukuhkan ketepatan dapatan, mengelakkan bias dan memberikan sudut pandang teknikal yang lebih seimbanglah. Walau bagaimanapun, jika hanya terdapat seorang pakar yang relevan, maka keterangan seorang pakar saja adalah memadai dan masih boleh diterima di mahkamah. Dalam konteks tertentu, undang-undang turut mensyaratkan seolah-olah ianya wajib dua orang pakar untuk mengesahkan tulisan atau tanda tangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 56(4), jika saksi asal atau pihak yang kompeten tidak dapat mengenal pasti tulisan atau tanda tangan tersebut, maka proses pengesahan perlu dibuat oleh sekurang-kurangnya, itu dia menggunakan perkataan sekurang-kurangnya dua orang pakar. Jadi secara prinsipnya dua pakar dipanggil untuk memperkukuhkan integriti pembuktian. Namun undang-undang tetap bersifat fleksibel sekiranya hanya seorang pakar yang ada dalam bidang berkenaan. Ringkasnya, lebih ramai pakar yang boleh mengemukakan pendapatnya, maka lebih kukuhlah pendapat ataupun inference-nya. Para pendengar yang saya hormati sekalian, baik, bagi memastikan keterangan pendapat pakar dapat diterima dengan lebih kukuh di mahkamah syariah, beberapa penambahbaikan boleh dipertimbangkan. Pertama, mewujudkan garis panduan standard bagi pemilihan pakar berdasarkan kelayakan, pengalaman dan bidang kepakaran. Ini penting untuk mengelakkan individu yang tidak layak tampil sebagai pakar. Kedua, prosedur rantaian jagaan bahan bukti perlu diperkemas melalui SOP yang lebih ketat bagi mengelakkan manipulasi dan pencemaran bukti. Yang ketiga, memberikan latihan berkala kepada hakim dan pegawai mahkamah bagi meningkatkan kefahaman terhadap istilah saintifik dan juga istilah-istilah forensik. Keempat, memperkenalkan sistem rekod bukti digital bagi mengurangkan risiko perubahan data dan memudahkan proses jejak dan audit itu dibuat. Kelima, laporan pakar perlu disediakan dalam format yang lebih sistematik, jelas dan mudah dirujuk oleh mahkamah. Keenam, menjalinkan kerjasama dengan institusi yang berkepakaran seperti PDRM, Jabatan Kimia dan sebagainya bagi memantapkan lagi prosedur teknikal ini. Dan akhir sekali, mewajibkan dokumentasi sokongan seperti keputusan ujian dan nota makmal untuk menguatkan dapatan. Kesemua cadangan ini bertujuan meningkatkan ketelusan, profesionalisme dan kebolehpercayaan keterangan pakar dalam sistem kehakiman syariah. Sebagai kesimpulannya, pendapat pakar merupakan elemen yang sangat penting dalam kes-kes teknikal dan saintifik, terutamanya apabila mahkamah berhadapan dengan fakta yang kompleks dan memerlukan penjelasan khusus. Namun begitu, kerelevanan dan kebolehterimaan keterangan tersebut tetap bergantung kepada pematuhan undang-undang keterangan, keselarasan dengan hukum syarak serta integriti dalam keseluruhan proses pembuktian.
Kegagalan mematuhi syarat-syarat asas seperti kehadiran pakar, pengemukaan dokumen sokongan serta ketelusan dalam analisis boleh menyebabkan keterangan ditolak walaupun ia secara saintifik mungkin tepat. Selain itu, pemeliharaan rantaian jagaan juga menjadi faktor penting bagi memastikan ketulinan bukti tidak dipertikaikan dan meningkatkan keyakinan mahkamah terhadap dapatan pakar. Akhir sekali, penambahbaikan secara berterusan dari segi prosedur, pemantapan latihan dan sokongan teknikal amat diperlukan supaya proses pembuktian di mahkamah syariah kekal telus bersifat profesional dan benar-benar mampu menjamin keadilan selaras dengan tuntutan hukum syar'i itu sendiri. Dengan itu berakhirlah pembentangan saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang penyampaian ini, sama ada dari segi kefahaman maupun kekurangan maklumat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar. Semoga perkongsian ini dapat menambahkan ilmu dan membuka ruang perbincangan yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.